Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Seperti yang semua tahu, pelarasan pencen yang sepatutnya diketahui 5 hari bulan Mei lepas telah ditunda kepada 26 Mei ini. Keputusan Rayuan Kerajaan Malaysia Majlis Angkatan Tentera Malaysia dan dua pihak lain berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada pelarasan pencen Pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM yang sepatutnya diputuskan 6 Mei lalu ditangguhkan ke 26 Mei ini. Penangguhan itu menyusul selepas prosiding pada 26 Januari lalu di mana panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Datuk Hashim Hamzah mendengar hujian daripada Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali dan Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Panel tersebut turut dianggotai oleh Hakim Datuk Wong Kian Keong dan Datuk Ismail Ibrahim yang pada masa itu menetapkan 3 Februari sebagai tarikh pengurusan kes sebelum kemudian menetapkan 6 Mei untuk keputusan. Bagaimanapun, tarikh tersebut kini ditangguhkan kepada 26 Mei. Sebelum ini, pada 5 Februari 2024, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan saman formula yang difailkan oleh Mir Rosli Mir Muhammad Jaafar bersama 49 veteran ATM lain pada 17 November 2022 yang menuntut pelarasan pencen bagi mereka yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Dalam saman itu, plaintiff menamakan kerajaan, Majlis Angkatan Tentera Menteri Kanan Pertahanan Malaysia dan Majlis Angkatan Tentera sebagai dependen pertama hingga keempat. Plaintiff memohon pengisytiharan bahawa para dependen telah memungkiri peruntukan di bawah Perkara 137 dan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan dibaca bersama Seksyen 187 Akta Angkatan Tentera Malaysia di 1972 kerana gagal menyelaraskan pencen baharu untuk pesara ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Mereka turut memohon agar pencen semua pesara ATM yang bersara sebelum tarikh tersebut diselaras mengikut kadar dan cara sebagaimana yang diterima pesara selepas 1 Januari 2013. Ini termasuk keperluan memindah peraturan-peraturan angkatan tetap, pencen ganjaran dan faedah-faedah lain 1982 untuk memasukkan pertukan pelarasan pencen baharu sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah. Plaintiff mendakwa ketidakselarasan tersebut merupakan satu bentuk pelanggaran hak asasi yang dijamin di bawah Perkara 147 dan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Mereka turut menyuarakan rasa terkilan kerana pencen yang diterima jauh lebih rendah berbanding pesara yang bersara selepas 2013. Menurut mereka, jurang pencen itu menafikan hak untuk menikmati bayaran setara dan kenaikan yang sama sekaligus mewujudkan ketidaksamarataan yang jelas antara dua kumpulan pesara ATM.